Assalamualaikum Kak Yo, abang dia ni Kak Yo, kaki lemu ni Kak Yo. Hari ni kita nak buat kawa atau nasi kaki lemu tu Kak Yo. Ni tengok ni Kak Yo, deng ni. Oh, cam-cam molek ni. Kena makan dengan selado yo ni baru jadi. Sedap sungguh Kak Yo. Oh. Mula-mula ni kita tumis dulu Kak Yo ni. Tumis nise Kak Yo. Allah, tumis nise. Bukanlah tumis deh. Kita tok yo lelai deh. Untuk nak ambil cahaya, untuk nak ambil warna lah. Kita nak buat air sikit. Tu. Tu. Kita kiau nise ni dulu, nise renyeh ni. Nak kiau wi karak-karak deh. Tapi kita nak oboh siu pula Kak Yo. Oh. Bukan karak dengan nise saja. Nak masuk pupelo lagi deh. Tapi hok ni kita nak wi bau sedap. Hok ni satu resipi dah Kak Yo. Kiau. Haru dia sikit lah Kak Yo. Nak makan hangit pula. Oh, buai pun wahilah. Bau kaki lemu kita. Tok depo ni buai mai hurung dah. Makna kata sedap cerak. Okey. Ni, boleh taruh ni dah Kak Yo. Nampak berambut molek dah ni. Kita tuang air. Lepas tu kita pergi tumis kakah dia deh. Ni. Oh. Kita air biar gelegak. Lepas tu kita pergi tumis kakah tadi. Mari turun dalam puyuk ni. Turun kaki lemu pula deh. Hai. Katuk tudung tok wi gelegak situ dulu. Mai tumbuk 3 beradik ni Kak Yo. Samkler ni deh. Ada akar tumbal, bawang putih, lepas tu lada hitam Kak Yo. Turun gila Kak Yo. Bawang putih. Ni. Lada hitam, akar tumbal kita kena potong sikit panjang dah. Tu. Oh, ni kerak dia sikit lah. Kurang lagi. Tumbuk. Siapa ada masalah muka jawab, muka jagat pakai set dinas ni Kak Yo. Dia ada krim tengah hari, krim malam, lepas tu sabun dia. Lepas tu krim kunyit, lepas tu seram dia. Siapa ada masalah muka jawab, muka jagat kena pakai dinas Kak Yo. Kok ni duk bau sedap ni Kak Yo. Ni. Tak boleh putus ni. Tiga-tiga ni kena ada. Lumat dah kita mai tumis. Tak koli, buka api. Turun minyak. Tu dia. Kokok-kokok ni. Menu ni hok sungguh tak payah li Kak Yo. Tapi tak jadi nak buat deh. Makan sedap deh, duk makan kok iwen kok gapo. Tapi tak jadi nak buat lagi ni. Kak Sali tak biasa buat lagi menu ni tunjuk dalam video ni. Tu dia. Boleh save taruh lah Kak Yo video ni. Raya haji bila boleh buat Kak Yo. Tapi kalau nak makan tak kena nanti raya haji Kak Yo. Lapar bila boleh buat. Tumis bang sedap kena api kohor deh. Lepas tu kita koyak pompelo bela-bela Kak Yo. Ni kita nak tumis juga ni. Pakai 2 buku Kak Yo deh. Sebuku ni ya sikit je. Kena resipi demo boh, kena demo tak boh deh. Kalau hak demo tak boh tu demo tumis ni saja Kak Yo. Tapi tak boleh putus 2 ni Kak Yo, 2 beradik ni. Kena boh juga. Mari kita turun kakak pelon Kak Yo. Tumis kali selalu dah. Tu. Sedap ni. Goni cari tak payah. Kalau sebelah Malay ni beli cok pila sada boleh. Turun bunga ni Kak Yo. Berah je. Kayu manis pun turun juga. Tumis ni bang sedap lah. Ni nampak nak garing dah. Turun si udam ni. Sos hitam ni Kak Yo. Tu. Masuk hok ni. Kok bau jadi selalu Kak Yo. Okey, boleh katuk api. Mari turun dalam puyuk. Air gelegak dah ni Kak Yo. Turun hok tumis ni. Selalu dah. Tu. Tu gos sikit. Nama Kak Yo ngatuk. Tu bang sedap tu. Cak pun hitam molek Kak Yo. Boleh turun kaki deh. Ni, turun kaki lemu kita ni. Tu dia. Turun gi. Ni, kaki 2 potong kita buat semua. Lepas tu berasa selalu lah. Ni, sos tirai. Gi. Cicak bukit Kak Yo. Cicak bukit emas ni. Boleh senuk.
Nah, nggih. Cicak cair Kak Yo, siiu kau. Boleh 2 sendok. Tu. Garam. Gula kita tak kena boh dah dah. Kita tumis tadi dah dah. Ni, garam sikit. Cicak ikan pun kita nak boh juga. Tu dia. Gula tak kena boh dah ni. Ni. Boh sebut air juga sikit. Tertib Kak Yo. Ajinomoto pun boh juga. Tu. Lepas tu lobak jeruk Kak Yo. Ni. Turun lagi. Tu. Boleh 2 tokok. Air pun kita buka. Okey, tok hingga gelegak. Rebus hingga pahu lah. Lobak jeruk ni kalau nak masuk pun boleh, tak usah masuk pun tak apa. Tapi kalau masuk ni abang sedap Kak Yo. Kita turun dia ni gak rasa klom-klom lah air sup dia ni. Kita buat bunga di cendawan sikit Kak Yo ni. Head home Kak Yo. Ni nak buat gini. We comel deh. Kita nak masuk dalam kuah dia juga ni. Tu. Gigi potong gila deh. Tu. Buat jadi kebat. Kemai buat. Tak jadi hok ni Kak Yo. Oh, ya lembek dah ni. Kita kena buat kau keras sikit. Ni. Okey, ni. Tak apalah comel tak comel pun boleh dah. Lepas tu tadi kita nak masuk dalam kuah. Lepas tu ni Kak Yo, kailan ni pun kita nak masuk dalam kuah juga tadi deh. Dekat-dekat kau masak dah nu. Telur gelomok dengan siiu dam Kak Yo. Kicap hitam ni. Tu dia. Tu. Nak warna molek sikit lah. Wia gelap sama dengan kaki lembu tu. Tidak tegak duk putih. Sesak gu lah. Boleh dah Kak Yo. Boh. Tu dia. Perah sikit. Kebek air dah ni. Telur pun turun selalu dah. Wia serah molek deh. Ni nak tok lama lagi ni. Lambat lagi nak pahu Kak Yo. Katuk tudung tok situ. Mari tumbuk sambal yo bleh-bleh. Sambal yo tak payah li Kak Yo. Tu lada. Tu. Pedah molek ni lada ni ni. Tu dia. Pakai lada ni deh. Kalau lada besar nu tak jadi. Mau hok nu. Ni turun bawang putih. Boleh 2-3 ulah. Garam sikit. Perah lagi. Gula sikit. Kau ni kadang-kadang dia buat tubik manis Kak Yo. Tapi Kak Sali tak suka manis sangat muak deh. Kak Sali tak suka manis sangat li. Dia kena makan dengan sambal dia ni. Tak lien orang panggil deh. Hilang muak. Kena masuk lada ni. Lumak dah cebok tubik. Tu. Kokok tubik dulu. Okey. Tu dia. Cek tak sini. Turun air cuka. Lada ni kita masuk air cuka, tak masuk selima. Lepas tu nak turun air sikit. Tu. Okey. Tu cair-cair lah. Ni. Prik namsum orang panggil. Kalau rasa Thai lah deh. Ni. Turun pakcik sikit. Kong tumbang ni Kak Yo. Nampak pekat lagi, turun air sikit lagi. Trek ge. Tu dia. Tak payah li sambal yo. Boleh dah ni. Prik namsum orang panggil ni. Tak payah li sambal dia Kak Yo. Nyok ni ya deh. Lepas tu gak kena nanti kaki lembu pahu dulu lah nak boleh makan. Ni sama taruh duk nanti gak kita mai potong ni dulu Kak Yo. Lobak jeruk ni. Oi pak cik pun ada lagi ni saya boh ya bi. Mari letak gini. Potong gini Kak Yo. Tu dia. Lihat ni dulu. Soy gitulah. Jadi makan dengan nasi deh. Dia tak muak masuk kau ni. Tu dia. Turun makuk. Ge. Okey. Allah, rebuh hingga hari naik, hingga hari jatuh. Baru nak masak Kak Yo. Tapi nampak lokoh dah ni. Mari kita buh kailan ni. Tu. Allah, kecuk lebih dah ni telur pun. Telur yo Kak Sali akik dulu ni. Takut ke duk balik ke pecah habis deh. Tapi bila-bila takut nak pecah dah. Kailan ni kita tok whistle sikit Kak Yo. Tu. Pak gapo orang panggil? Pak kena. Nampak lokoh molek dah ni Kak Yo. Boleh dah. Tapi Kak Sali tak suka lah makan bek lembek dah tu deh. Wi bobo pahu gitu yo. Kalau lembek dah tu, rasa bek no tahu. Deh, tak wahi mana bek tu. Jiruh manis ya sikit. Tu.
Boleh dah ni nak cedek nasi ni. Halo perut dah ni. 5 neje dah duk tun ni Kak Yo. Akik dulu Kak Yo boleh seputong 2 deh. Ha sama taruh nak sejuk tagi nak kerak tak boleh. Nak takir tak boleh pula. Bismillah. Ha tu dia. Ni. Ha tu dia. Allah. Ha tu. Oh cam-cam Kak Yo. Oh, lobok pun kita nak akik jugalah. Tu, seru molek dah ni lobok kita. Ada cukup belakang ni. Head home pun ada. Oh, head home pun banyak kita buh. Ni. Okey, katuk tak situ dulu. Masuk dah ni Kak Yo, duk buat apa lagi halo perut dah ni. Mari takir Kak Yo. Tengok ni lokoh rok gini. Belah dia sikit. Ha, tu dia. Ni. Tu. Dah ni. Ha tu. Tu lokoh tu. Ha tu. Okey. Ha lucu sosor dah deh. Tengok ni. Oh, kalau tak pahu dah tak sedap juga Kak Yo. Oh. Tapi duk dia orang suka lah hak tu deh. Kena demo cok pahu-pahu dah tu. Ni. Kita nak makan texture biasa kup-kup lagi tu deh. Ha ni. Tu. Ni, akik letak. Gah. Ha, tu. Waktu kulit saja Kak Yo. Ni, pak goni kalau kita nak makan, potong juga. Ni. Ni kita buat tadi ni. Tu, rapuh molek tu. Letak lek tepi, wah le sudu lu. Gah. Telur pun kita buh. Belah. Gah. Tu dia. Ni. Tak sini. Cacan dah lah ni Kak Yo. Oh. Buh kulak dia sikit. Kulak pun comel lah. Hitam lengup pun jangok ni. Kita ambil pak kena ni. Ha, tu dia. Allah, gelegok molek dah tu. Ni. Masuk dah akik. Akik naye Kak Yo. Oh. Ha, tu dia. Cam molek ni. Siau, naye. Ambil kailan mari gigi. Ni, tu dia. Kita potong sikit lah, panjang dah. Oh. Belik tekok pula. Panas Kak Yo. Ni, letak berah tepi ni. Allah, ya berguling. Tak perlu pinggir, kena pinggir besar lagi ni. Ha, tu sambal dia pun kita bubuh. Berah, sambal pun kering ni. Tunggu lama dah. Oh. Berah deh. Lepas tu ni, pakcik Kak Yo. Pakcik pun turun letak. Oh, sudah dah. Ni kita rat kuah sikit lah Kak Yo. Kuah pun kau molek ni. Tun lama ni. Berah gini. Kau kita Kak Yo. Ni boleh gini Kak Yo. Kau kita. Allah, nampak sedapnya. Deh. Tapi Kak Sali terasa dah. Sedap sungguh Kak Yo. Ni, buat tak payah li. Tapi pakai masa sikit tu ya deh. Ni boleh gini Kak Yo. Mari kita makan. Siapa masa dah. Nanti ni neje Kak Yo. Oh, nak boleh makan ni. Mula-mula ni kita kena rat dulu deh. Ni. Rat dengan lada gini Kak Yo. Ha, tu dia. Tengok ni. Deng. Deg. Sebengah jelly. Tapi besar. Oh. Kita potong sikit. Tu. Gurung dengan pakat sikit ni deh. Pakat dong. Allah. Tak mahu nak naik lah dalam sudu. Bismillah. Sedap Kak Yo. Ni, nak sedap kena kuah ladung. Mari kita buat kuah sikit lagi. Ni, rat saludah tas nasi saludah. Wah, masuk dengan telur. Ni. Enyo tu. Jadi sungguh. Ni, kena makan dengan asal lado yo ni baru jadi. Sedap sungguh Kak Yo. Oh. Tak nak kacip banyak. Pakai gitulah Kak Yo. Buat mudah, makan sedap. Cuba terawak deh. Jadi Kak Yo. Oh.